Kau tu punya. Tanya tu punya apa ada pergi. Jom pasang aja. Okey, betul ni. Video ini memaparkan kekecohan melibatkan dua peniaga durian tempatan dengan pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Ipoh selepas stok durian mereka dipercayai disita. Kedua-dua peniaga dilihat sangat emosional kerana mendakwa mengalami kerugian besar mencecah ratusan ribu ringgit. Tambahan pula durian ialah makanan mudah rosak dan bernilai tinggi. Mereka turut meluahkan rasa tidak puas hati kerana sudah cuba mengikut prosedur dengan pergi ke pejabat majlis, namun masalah masih tidak selesai. Kepayahan mencari rezeki jelas apabila mereka menyatakan terpaksa mengambil stok menggunakan lori dan penat bekerja. Tetapi hasil usaha itu hilang sekelip mata akibat sitaan. Dalam masa yang sama, pegawai penguatkuasa dilihat kekal tenang dan hanya menjalankan arahan rasmi walaupun dihujani kemarahan. Situasi ini sekali lagi membuka perbincangan tentang keseimbangan antara penguatkuasaan undang-undang dengan empati terhadap peniaga kecil. Ramai netizen bersetuju dengan luahan peniaga bukan kerana tindakan itu betul, tetapi kerana timbul persoalan ketegasan berbeza apabila melibatkan rakyat sendiri berbanding isu pendatang haram berniaga yang masih belum diselesaikan sepenuhnya. Kau tu punya. Tanya tu punya apa ada pergi. Jom pasang aja. Okey, betul ni. Masuk tanya. Kita pergi tanya. Kita siapa dulu kita tanya. Tanya apa tindakan kita ada? Saya angkat kita lagi bang. Lepas jadi. Saya angkat ini semua telur ni bang. Kalau ikut tanya siapa kita. Apa kita buat bang? Bang. Mati ke? Hebat kerja rasakan. Jangan cakap pasal ini. Ini arahan. Bang dia habis tentang ini dah habis mengecil lori. Bangsa aku tak banyak tu ni ke barang makanan. Ada keng hang. Tinggal semua berapa kali panjang. Tak dapat. Habis orang minta aku tak ada. Masih lagi. Kita tengah ni kita ni. Jom masuk lagi. Buat saya sekali. Jom pergi masuk lagi. Jom pergi masuk lagi. Habis kau hanya pengajar. Lima. Okey. Kita jadi kawan saya. Kau macam dengan 2 minggu bang. Ada. Sini berada sini 2 bulan. Apa bukan? Satu stok ni nak lari. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.